Okey semua, Assalamualaikum. Jom kita ulang kaji algebra lagi. Dan seperti biasa, kita akan mulakan dengan asas algebra, iaitu tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, senang saja. Okey, jadi sekarang ni kita buat soalan yang pertama. Okey, 6 sama dengan negatif 2 tambah y. Okey, jadi macam mana nak buat? Macam biasa, kita tinggalkan y seorang-seorang, kita pindah apa? Pindah ni, pindah negatif 2 ni. Pindah jadi apa? Pindah jadi tambah. Jadi dapatlah 6 tambah 2. Sebab negatif 2 pindah jadi tambah 2. Sama dengan y. Okey. Boleh nak tulis tambah, tapi biasanya orang tak tulis kalau nombor positif tu ataupun huruf positif tu dia seorang-seorang ataupun hujung sekali. Okey, dapat 6 tambah 8 dapatlah 2. 6 tambah 2 dapatlah 8. Sorry, okey. Okey, macam tu kalau yang ni negatif 2y. Okey, berbeza dengan yang ni, iaitu negatif 2y, ini negatif 2 tambah y. Sini ada tambah, sini tak ada tambahan. Tak ada tambah antara nombor dengan huruf. Jadi dia ni darab. Jadi kita pindahlah ni ke sebelah. Dapatlah 6 sama dengan negatif 2 sama dengan y. Okey, dapatlah 6 bahagi negatif 2 dapatlah negatif 3. Okey, settle. Okey, lepas tu 6 sama dengan 2 tambah y. Kita nak buat, okey, macam tadi juga, kita nak tinggalkan y seorang-seorang, pindahlah 2 ke sebelah. Okey, by default ini ialah tambah 2, positif 2 sebab tak ada simbol apa-apa kat hujung sekali. Dapatlah, okey, dapatlah tambah 2 pindah jadi negatif 2 sama dengan y. 6 tolak 2 dapatlah 4. Settle. Okey, yang terakhir untuk bahagian yang asas ni ialah bahagi, iaitu 6 sama dengan negatif y per 2. Okey, kita pindahkan 2 dengan sekali negatif ni, kita pindah, dapatlah 6 darab negatif 2 sama dengan y. Okey, untuk darab bahagi dia tak bertukar simbol dia. Kalau negatif, negatif lah juga. 6 darab negatif 2 dapatlah negatif 12 sama dengan y. Okey, baik. Itu asas. Okey, dah settle asas. Kita pergi ke okey, kita pergi ke step yang lain. Okey, contohnya macam negatif x tambah 3 sama dengan x berapa? Tambah 5 mungkin? Okey, tambah 5. Okey, jadi kita nak macam mana ni? Okey, kita macam biasa kita kumpulkan x dengan x, yang bukan x dengan bukan x. Jadi kita buat pindahlah. Okey, kita boleh pindah mana-mana, tak kisah. Cuma cikgu suka pindahkan x ke sini, pindahkan bukan x ke sini lah. Okey, dapatlah negatif 2, ni kekal. Okey, betul. X pindah jadi tolak x, tambah x pindah jadi tolak x. 5 kekal. Tambah 3 pindah jadi tolak 3. Okey. Jadi x, negatif x tolak x dapatlah negatif 2x. Sebab dia negatif 1x tolak 1x dapatlah negatif 2x. 5 tolak 3 dapatlah 2. Jadi pindahlah ni ke sebelah. Dapatlah x sama dengan 2 bahagi, sebab negatif 2x ni darab pindah jadi bahagi negatif 2. Dapatlah x sama dengan negatif 1. Okey, settle. Okey, lepas tu kita tunjuk contoh pula. Macam mana kalau kita buat terbalik? Ini kita pindah ke sini dan ini pindah ke sini. Okey, jom kita buat negatif x tambah 3 sama dengan x tambah 5. Okey, betul? Kita nak kumpulkan x dengan x, tapi ni kat kanan. Yang bukan x dengan bukan x, cuma yang bukan x ni kat kiri. Jadi kita buat apa? Macam biasa. Okey, 3 ni kekal. Tambah 5 pindah jadi tolak 5. Okey, x ni kekal. Lepas tu yang ni pindah, negatif x pindah jadi tambah x. Okey, 3 tolak 5 dapat negatif 2. 1x tambah 1x dapat 2x. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita pindahlah 2 ni. Sebab kita nak tinggalkan x ni seorang-seorang. Jadi pindahlah 2. Dapatlah negatif 2 bahagi 2 sama dengan x. Okey, jadi dapatlah negatif 1. Okey, settle. Okey, lepas tu kita pergi penting. Okey, jom kita cuba lagi. Kita fikirlah 4x tolak 2 sama dengan 6 tambah 2x mungkin. Okey.
Baik, jadi macam mana buat? Okey, macam biasa juga kita kumpulkan X dengan X yang bukan X dengan yang bukan X. Jadi ini kita pindah dulu sini dan ini pindah sini, dapatlah 4X tambah 2X. Okey, tambah positif, ingat ambil no yang simbol belah kiri dia sekali. Pindah jadi tambah 2 pindah jadi tolak 2X. Okey, 6 ni kekal. Lepas tu tolak 2 pindah jadi tambah 2. Okey, 4X tolak 2X dapat 2X. 6 tambah 2 dapat 8. Okey, lepas tu kita apa? Pindahlah 2 ni ke sebelah. Dapatlah X sama dengan 8 per dengan 2. Sebab bahagian pindah 2 pindah. Jadi X sama dengan 4. Okey, settle. Jom kita cuba buat macam mana kalau kita buat X ni pindah kat kanan. Okey, jom kita cuba. Okey, soalannya ialah 4X tolak 2 sama dengan 6 tambah 2X. Okey, baik. Dan macam biasa kita nak kumpulkan X dengan X yang bukan X dengan bukan X, cuma yang ni kat kanan, yang ni kat kiri. Jadi kita buat apa? Kita kumpul lah. Dan kita dua ni kekal sebab dah ada situ. Okey, ni tambah 6 kan. Pindah jadi tolak 6. Okey, betul? 2X ni kekal. Lepas tu 4X kan, ni kan positif, pindah jadi negatif. Okey, negatif 2 tolak 6 dapat negatif 8. Guna kalkulator je. 2X tolak 4X kita dapat negatif 2. Okay, lepas tu kita pindah lah ke sebelah. Dapatlah negatif 8. Ini kan darab pindah jadi bahagi. Dapatlah negatif 8 bahagi negatif 2 dapatlah 4. Kan sama kan jawapan dia? Sama je dengan yang ni sebelah ni. Okay, okay, settle. Okay, apa lagi nak buat? Apa lagi nak buat? Apa lagi yang boleh ditanya? Kita lah negatif 1 tambah 3X sama dengan X tambah 7. Okay, baik. Jadi cara buat, dan macam biasa kita kumpulkan X dengan X yang bukan X dengan bukan X. Okay, jadi kita pindah mana? Kita pindahlah ni dulu. Macam yang cikgu suka, pindah yang ada S kat kiri, yang tak ada S kat kanan. Jadi 3S kat sini tambah X pindah jadi tolak X. Okay, tambah pindah jadi tolak, ingat tu. Jadi 7 tolak 1 pindah jadi tambah 1. Jadi 3X tolak 1X dapatlah 2X. 7 tambah 1 dapat 8. Okay, lepas tu kita buat apa? Pindahlah 2 ni pula. Okay, pindah 2 dapatlah X sama dengan 8. Darab pindah jadi bahagi. X sama dengan 4. Okay. Okay, settle. Okay, apa lagi? Apa lagi? Okay, jom kita buat pula macam mana kalau kita pindahkan 3X ni kat belah kanan. Okay, kita buat sini. Negatif 1 tambah 3X sama dengan X tambah 7. Okay, cuma ini kita nak pindahkan ni kat belah kanan. Okay, X dengan X yang bukan X dengan bukan X, cuma ni kat belah kanan. Dan ini semestinya belah kiri lah yang tak ada X. Jadi dapatlah negatif 1 kekal tambah 7 pindah jadi tolak 7. Okay, lepas tu X ni kekal tambah 3X pindah jadi tolak 3X. Jadi negatif 1 tolak 7 dapatlah negatif 8. 1 tolak 3 dapatlah negatif 2. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita pindahkan ini ke sebelah. Negatif 2 ke sebelah. Okey, pindah ke sebelah dapatlah negatif 8 bagi dengan negatif 2 sama dengan X. Okey, dapatlah 4. Okey. Okey, baik. Sama kan? Kan sama kan? Sini 4, sini pun 4. Okey. Settle. Okey. Kita berhenti sampai sini dulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.